Pernah tak awak tengok cicak berjalan di siling, terbalik dan langsung tak jatuh? Kadang-kadang ia berhenti, berpusing, malah berlari laju atas kepala kita. Soalan dia, kenapa cicak tak jatuh walaupun badannya terbalik sepenuhnya? Adakah kaki cicak ada gam? Atau dia melekat sebab sedut udara macam vacuum? Jawapan sebenarnya jauh lebih menarik daripada itu. Hampir setiap rumah di Malaysia ada cicak. Kita nampak dia di dinding, di kaca tingkap dan paling pelik di siling. Kalau manusia cuba buat benda sama, pasti jatuh. Tapi cicak boleh kekal melekat berjam-jam tanpa penat. Sejak dulu lagi, ramai orang cuba teka rahsia ini dan kebanyakannya salah faham tentang bagaimana cicak melekat. Ramai sangka kata cicak ada gam semula jadi. Ada juga yang percaya cicak melekat sebab vakum, seolah-olah kakinya menyedut permukaan dinding. Sebenarnya, kedua-dua anggapan ini tidak betul. Kalau cicak guna gam, kakinya akan melekat selama-lamanya. Kalau guna vakum pula, cicak tak boleh berjalan atas permukaan kasar. Tapi realitinya, cicak boleh bergerak bebas dan pantas di hampir semua jenis permukaan. Rahsia sebenar terletak pada struktur kaki cicak. Di bawah kaki cicak terdapat jutaan bulu halus yang dipanggil setir. Setiap satu setir ini pula bercabang kepada struktur yang jauh lebih kecil, dipanggil spatulae. Struktur ini terlalu kecil sehingga mata manusia tak mampu melihatnya. Apabila kaki cicak menyentuh permukaan, jutaan struktur halus ini akan menyentuh dinding atau siling pada masa yang sama. Apabila struktur halus ini bersentuhan dengan permukaan, berlaku satu daya fizikal yang sangat lemah, tetapi banyak jumlahnya. Daya ini dipanggil daya van der Waals. Setiap satu daya ini kecil, tetapi apabila jutaan daripadanya bertindak serentak, ia cukup kuat untuk menampung berat badan cicak. Inilah sebab cicak boleh melekat tanpa gam dan tanpa sedutan udara. Menariknya, cicak boleh mengawal bila dia nak melekat dan bila nak lepaskan kaki. Untuk melekat, cicak hanya perlu meletakkan kaki pada sudut tertentu. Untuk melepaskan, dia akan mengubah sudut jari kakinya. Sebab itu, cicak boleh berlari laju, berhenti secara tiba-tiba dan terus bergerak semula tanpa masalah walaupun disiling. Walaupun jarang, cicak sebenarnya boleh jatuh. Ini biasanya berlaku bila permukaan terlalu berhabuk, berminyak atau basah. Habuk dan kotoran akan menghalang struktur halus di kaki cicak daripada menyentuh permukaan dengan sempurna. Sebab itu, cicak lebih senang melekat pada kaca licin berbanding dinding yang kasar dan berdebu. Jadi, mitos bahawa cicak melekat kerana gam atau vakum adalah tidak tepat. Cicak melekat kerana struktur mikro pada kakinya dan daya fizikal semula jadi yang wujud antara dua permukaan yang sangat rapat. Ini bukan sihir tetapi kejuruteraan semula jadi yang sangat canggih. Ringkasnya, cicak tak jatuh walaupun terbalik kerana kakinya dipenuhi jutaan struktur halus yang mencipta daya tarikan kuat apabila digabungkan. Ia boleh melekat, bergerak dan melepaskan kaki dengan kawalan penuh. Alam semula jadi telah mencipta satu sistem yang jauh lebih pintar daripada gam atau vacuum. Sebab itu, lain kali bila awak nampak cicak di siling, ingatlah bahawa ia bukan sekadar haiwan kecil yang bising. Ia adalah contoh teknologi semula jadi yang masih dikaji oleh saintis hari ini. Kalau awak suka video yang jawab soalan pelik dengan penjelasan logik, jangan lupa subscribe dan kita akan terus bongkar misteri harian di sekeliling kita.